Semalam kita dah masak nasi mak lubah. Hari ni kita nak masak simple je. Kita masak terung dan telur puyuh balado. Okey, mula-mula kita goreng dulu telur ni sampai warna dia keterangan. Dan juga jangan lupa rebus telur puyuh tu ya, dan kopeklah kulit dia. Untuk dia punya lada ni, kita chopperkan cili api, bawang besar, bawang putih dan sedikit belacan. Cili tu ikutlah korang nak pedas macam mana, letaklah banyak pun. Okey, lepas tu tumiskan dia. Aku terbanyak minyak pula kali ni, korang kurangkan sikit ya. Okey, kemudian masukkan udang kering dalam 2 sudu macam tu. Oh, kenyang. Ui, boleh lepas buka sebenarnya buat bihun. Okey, udang kering ni make sure ni lah rendam dulu sekejap. Lepas tu baru goreng dia. Kacau-kacau sampai pecah minyak. Lepas tu perasakanlah dengan ajinomoto, gula sikit. Garam pun sikit je sebab dah ada udang kering dan belacan kan. Lepas tu masukkan 2 sudu sos tiram. Kacau-kacau. Kemudian masukkanlah telur puyuh dan telur yang dah digoreng tadi. Kacau-kacau. Dah siap. Tu je lah. Okey, jom kita makan. Senang kan? Ini simple je.